Ini kos dan itinerary sepanjang 6 hari perjalanan musim sejuk kami di Kazakhstan. Kami pergi awal Januari 2026. So ni breakdown kos sepanjang trip kami dekat sana. Untuk flight, kami naik Air Asia dari KLIA Terminal 2 terus ke Almaty dengan harga sekitar RM2,000 hingga RM2,300 seorang pergi dan balik. Untuk penginapan pula, kami book apartmen 2 bilik dekat Airbnb untuk 5 malam dengan harga sekitar RM500 untuk 1 malam. Apartmen ni besar tau, boleh muat 4 hingga 5 orang. So kalau datang ramai, boleh share dan lagi jimat. Kalau nak view cantik menghadap gunung macam ni, just search je Mountain View Apartment dekat Almaty. Nak jalan-jalan pula, kami hire private driver sepanjang trip. Harga dia sekitar USD 1,000 atau lebih kurang RM4,000 untuk satu kereta. Maksimum dalam 4 orang. So kalau korang datang berempat, kira-kira RM1,000 seorang lah. Servis ni dah termasuk pick up pergi balik airport, bawa kami jalan-jalan sepanjang trip dekat sana. Sangat senang, especially waktu winter ni. Dah tak payah pening fikir pasal transport. Korang boleh request nak pergi mana-mana je, macam Shimbulak Ski Resort untuk main ski, naik kuda sambil enjoy view dekat Kolsai Lake, pergi Big Almaty Lake dan banyak lagi tempat menarik sekitar Kazakhstan. Cuma entrance fee dengan aktiviti tak termasuk tau. Yang ni boleh prepare extra sekitar RM200 hingga RM300 seorang, bergantung pada aktiviti korang. Untuk makan pula, jangan risau. Dekat Almaty memang senang nak cari pilihan makanan halal. Boleh je request driver bawa pergi restoran, atau kalau nak jimat, beli je barang dan masak dekat apartmen. Kami bajet lebih kurang RM50 seorang sehari, so dalam RM300 untuk 6 hari. So kalau campur flight, apartmen, private transport dan makan, total basic cost perjalanan kami sekitar RM3,900 seorang untuk 6 hari winter trip di Kazakhstan. Bagi kami memang baloi lah, especially sebab ada private driver sepanjang trip. Dah tak payah pening cari transport, kurang risiko kena scam dengan harga yang tak jelas, dan yang paling best, sangat-sangat fleksibel. Nak pergi mana, nak berhenti dekat mana, atau tiba-tiba nak tukar planning pun senang. Aktiviti dan shopping pula korang tambah je ikut bajet masing-masing. Selain tu, sit back, relax and enjoy the beauty of Kazakhstan.